أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم أنهم يفتنون في كل عام مرة. Hari ni kita solat subuh dekat Masjid Taksim. Dapat tunjuk kat korang yang masjid dia memang sangat-sangat cantik. Dia punya bahagian wanita pun memang sangat-sangat cantik. Okay, so satu benda pasal solat subuh dekat Turki ni, diorang solat subuh lambat tau. Masuk subuh 6.50 macam tu. Azan dalam 6-5 minit macam tu. Lepas tu solat tu 6.45 baru solat. So memang jauh lah jarak masa dia. So hari pertama tu Azhari dia pergi masjid awal gila pukul 5.30. Lepas tu kena sidai kat situ. Lepas tu kita nak tahu dah lah 6 suku 6.30 baru turun. Okay, so ni kita nak terus pergi breakfast dan kita nak terus mulakan aktiviti kita untuk hari ini. Okay, last day dah kita dekat Istanbul. So kita dah siap untuk hari ni. Hari ni kita akan join dulu trip Shaklee untuk ke Grand Bazaar. Then dari situ kita nak jalan sendiri ke Masjid Fatih, di mana terletak juga makam Sultan Muhammad Fatih, iaitu pembuka Konstantinopel. Daripada Fatih Mosque tu kita nak ke Ayub Sultan Mosque, makam sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Dan kalau sempat kita nak naik funicular untuk naik ke Pier Lotti. Sebab dekat Pier Lotti ni memang nampak view Golden Horn, memang sangat-sangat cantik. And then lepas tu kita akan ke Galata Tower. Itu plan perjalanan kita hari ni dan harapnya semua berjalan dengan lancar. Okay, jom. Aku memang yakin aku tak akan tertidur tau. Aku pun nak buat konten, lepas tu baru aku makan vitamin. Kan aku tertidur tanpa makan vitamin. Sadar kau buat. Aku bawa sini, aku bawa untuk yang video. No video. Sekarang kita dekat dalam Grand Bazaar. Sini dia banyak jewellery. Selain dari Top Kapi, Grand Bazaar ni juga salah satu peninggalan Sultan Muhammad Al-Fatih tau. Dia dah berusia dan beroperasi selama 500 tahun, memang sejak daripada zaman dulu lagi. Dan Grand Bazaar juga merupakan pasar tertutup yang terbesar dan tertua di dunia. Bayangkan ada 60 lorong dan 4,000 kedai dekat dalam ni. Memang confirm korang akan sesat. So antara benda menarik yang korang dapat kat sini adalah table runner, alas meja, bag untuk anak-anak bawa pergi sekolah tu kan. Lepas tu tudung bawal Turki yang cantik-cantik pun korang boleh beli dekat sini. Grand Bazaar ni dia dah tak jauh tau daripada Masjid Fatih. So dari sini korang boleh naik taksi ataupun naik bus straight je terus sampai dekat Masjid Fatih, di mana terletaknya makam Sultan Muhammad Fatih sekali kat sini. So inilah Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Dekat belakang metok ni, di sinilah terletaknya makam Sultan Muhammad Al-Fatih, sebaik-baik pemimpin yang mengetuai sebaik-baik tentera. Sebelah je dengan Masjid Fatih. Sultan Muhammad Fatih ni daripada dia tak lahir lagi, 800 tahun sebelum kelahiran dia lagi, memang Rasulullah SAW dah kata dah yang kota Konstantinopel ni memang akan dibuka oleh seorang raja yang sebaik-baik raja, dan tentera dia adalah sebaik-baik tentera. Dan Sultan Muhammad Fatih dia naik tahta di usia 17 tahun dan berjaya tawan kota Konstantinopel di usia 21 tahun. tak duduk sekejap doa. Zul cakap kan sembahyang subuh kan senang je. Masjid Sultan Muhammad Fatih kat sana, kita makan dekat sini. Ni recommended, sedap. Even simple shawarma dia pun sedap. So now next destination kita adalah Masjid Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Cuak pula tengok. Cuak pula tengok. Tolong. Lorong tu cantik. Lorong tu cantik. Sama. Tak. Apa? Aku.
Kat sini pun boleh beli-beli juga. Ustaz nak belanja aiskrim? Ustaz nak aiskrim mana? Semua belanja. Jadi sebabkan kita ramai kan, so kita naik teksi je. Untuk teksi kita orang book guna Uber je, senang. Dan untuk mengelakkan scam jugalah. Sebab dekat Istanbul ni banyak scam. Sama macam Paris. Semua nak menipu. Macam Mesir pun sama. Asal ada kesempatan nak menipu je, dia akan menipu ni ke bang? Kan? Jadi kita nak naik teksi untuk ke Masjid Ayub Sultan Mosque. Tepat juga ada punya ni. Ayub. Assalamualaikum. Tak habis lagi bergaduhnya. Gitulah naik teksi dekat Turki ni. Kalau tak bergaduh memang kena scam lah. Tapi kalau bergaduh tu kena tunggulah. Tu tengah bergaduh lagi. Kita tunggu je lah. Okay, sekarang kita nak ziarah sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari. So Abu Ayyub Al-Ansari ni dia adalah yang menumpangkan Nabi. Ingat tak masa Nabi berhijrah kan dari Mekah ke Madinah, Ansar yang nak tumpangkan Nabi. Tapi Nabi dia nak bersikap adil, so dia lepaskan unta dia. Dekat mana unta tu berhenti, dekat situlah dia akan tidur. Dan unta tu berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. So Abu Ayyub Al-Ansari ni antara yang mendengar Nabi Muhammad berkata akan ada seorang pemimpin yang akan membebaskan kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin yang memimpin sebaik-baik tentera. Dan itulah Sultan Muhammad Fatih. Abu Ayyub Al-Ansari ni dia menyertai lah setiap orang kata peperangan untuk membuka Konstantinopel sebab dia nak tengok, dia nak jadi sebaik-baik tentera tu. Memang ramai ya, sebab ni makam sahabat Nabi ni. Assalamualaikum. Panjang barisan. Tapi dia laju je lah sebab semua orang pun macam lalu-lalu je kan. Okey, tahu tak kenapa Abu Ayyub Al-Ansari berhijrah? Kenapa dia dikemumikan kat sini? Bila Nabi SAW bersabda kan, "Fatahanna Qustantaniyah, fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jaish." Akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik raja adalah raja yang memimpin tentera, dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang dipimpin oleh raja tu. Jadi bermula Nabi SAW bersabda tu, Nabi tak beritahu tahun bila, siapa. Abu Ayyub ni salah seorang sahabat yang bercita-cita, mudah-mudahan akulah orang yang buka kota tu. Lalu dia meninggal pada tahun umur 81. Dia datang sini umur 81. Lepas tu dia sakit kan, sakit meninggal. Waktu dia nazak tu dia kata apa, tolong kebumikan aku berdekatan dengan kubu kota Konstantinopel tu. Mudah-mudahan jenazah aku dapat mendengar derapan kaki kuda tentera sultan yang buka kota ni. Jadi dia dikebumi di sini. Lepas tu lama-lama kubur dia orang tak jumpa, hilang, tak jaga. Akhir sekali Sultan Muhammad Fatih jumpa guru dia Muhammad Syamsuddin. Mimpi. Dia kata dekat sini terletak ni makam Sultan Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu dia orang gali-gali jumpa. Itu Sultan Muhammad Fatih mengarahkan bina masjid ni dan bagi penghormatan kat dia. Moral dia apa? 81 tetap berjuang. Ya. Masya-Allah. Kita beratus sikit mengu. Oh tak ada Ustaz, tak ada. Saya okey. Fikir lagi pakai tidur. Berada dah 2 trip dah pusing. Dah alang-alang ke Ayub Sultan Mosque tu kan, korang terus je ke belakang masjid tu, naik funicular ataupun cable car untuk naik ke Pier Loti. Sebab dari Pier Loti ni kita akan nampak view Golden Horn. So Golden Horn ni lah dulu yang Sultan Fatih nak masuk tapi tak dapat masuk disebabkan ada rantai. Kita tak jadi naik cable car sebabnya panjang gila barisan sebabkan hari ni weekend. Tapi lah kita dah pergi dah dulu, kan nak bawa kakak-kakak ni. Tapi tak ada rezeki lah.
Dan diorang pun tak nak beratur. So now next destination kita adalah Galata Tower dan kita nak makan San Sebastian cheesecake. Beli Istanbul card, nak naik tram dengan public transport. Senang. Okay, let's go people. Comel. Siap ada penuh. Kalau itu nak bapak pun. Ada 5 orang. Jom kita naik taksi lah ya. Payahlah naik tu. Risau takut kecederaan kedua. Patutnya kena tukar naik ni. Patutnya kena tukar naik ni lagi. Tapi Azhari kata dah lah naik taksi lah. Daripada sini tak sampai lagi. Ha? Orang Kedah ke? Kita nak berniaga. Orang Kedah ke? Sekarang tengah peak hour, so tak dapat teksi nak pergi Galata. Kita dapat satu teksi saja dan kita memerlukan lagi 2 teksi. So ni tengah cuba cara lain pula. Kita nak cuba tengok ada bus stop. Anyway, tengok cantik kan? Sunset Istanbul memang cantik. Gila tengok tu. Tengok masjidnya, sunsetnya. Rasa macam perfect. Kita kasih settle dulu ibu mengandung, ibu berpantang semua. Kita dah bagi naik taksi. Kita tak apa, jalan kaki tak ada hal. Yang penting yang kecemasan-kecemasan tu dah settle. So ni kita tengah cari bas. Dari stesen ni nak ke Galata tu tak jauh pun, kena menyeberang saja dan naik bas pun memang satu stesen je kalau tak salah. Dah sampai kawasan Galata tu, kita jalan sekejap sambil menikmati sunset di Istanbul yang sangat-sangat cantik ni. Lepas tu dari jauh tahu-tahu dah nampak Galata Tower. Galata Tower ni terletak di atas Bukit Galata yang suatu ketika dahulu di sinilah Sultan Muhammad Fatih dia tarik 72 buah kapal untuk merentas bukit. Kat sinilah. Dan dekat sini juga dia viral sebab kita boleh macam makan San Sebastian cheesecake berlatar belakangkan Galata Tower. Tapi disebabkan dekat sini kawasan ni memang serabut, macam tak dan pun nak tangkap gambar kek tu. Dah, tapi murah lah barang. Murah. Fridge magnet dia ni. Tempat paling serabut sekali kat dalam Istanbul ni adalah Galata Tower. Serius. Rasanya tak senang nak ambil gambar ke, nak ambil video ke, nak shopping, nak berdokumentari pun tak boleh. Tak ada nak berdokumentari. Orang nak shopping pun give up. Give up. Jom lagi kan nak pergi jalan. Kat sini kita naik taksi kat sini. Oh, taksi je lah. Ya, naik taksi je. Tak ada dah. Tak ada naik tram tu. Okay, so kita dah settle tukar baju sebab malam ni kan malam last kita dekat Istanbul kan, and we are having a party dalam parti Singapura. Kita bisa nak lepak-lepak sebelum kita balik Malaysia. So tadi lepas daripada Galata Tower, kita nak actually tak balik bilik terus. Kita pergi shopping lagi, sambung beli coklat, lepas tu I sambung beli lipstick yang Turki tu, lepas tu balik tukar baju and then kita nak pergi lepak. Tapi I nak buat closing siap-siap. Ni pun dekat bawah Azhari tengah settle packingkan bag. Lepas tu esok kita akan gerak balik ke Malaysia. Okay, nak naik tram comel. Ada quartz, ada jade, amethyst,